Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kat channel. So hari ni kita nak buat perbezaan bila pakai reverse camera dengan side mirror. So kita tengok kat side mirror belah kiri dulu. Tengok, kita nampak kereta yang datang. Nampak, tapi memang sikit sangat dia punya view tu. So kita tengok pula kat side mirror belah kanan, tak nampak apa lah. So penting tak penting reverse camera. Sekarang kita tengok bila kita pasang reverse camera pula. Tengok betapa clearnya reverse camera. Kita nampak tau, kereta yang daripada ke mana-mana pun kita boleh nampak tau. Maknanya untuk berlaku kemalangan tu sangat-sangat kurang. So pentingnya reverse camera ni, bukan kata anak lelaki, anak jantan dah 10 tahun bawa kereta pun kena ada reverse camera. Pentingnya. So kita tengok je sekali dia punya video ni bila kita pasang reverse camera. Tengok kereta yang keluar parking ni pada belakang tu, kat side mirror memang tak nampak langsung, tapi dekat reverse camera nampak. Penting tak penting reverse camera ni. So siapa-siapa yang berminat nak pasang reverse camera, terus datang ke kedai kami buat pemasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.